Yang pertama, contohlah macam saya nak jual kereta. Jual kereta, dia lebih kepada impian tau. Dia lebih kepada impian. Contoh impian untuk orang yang jual kereta adalah nak ada kereta idaman lah. Ataupun kereta baru. Ataupun impian dia, waktu raya nak buktikan pada keluarga dekat kampung yang dia ni boleh ada kereta. So, itu impian dia. Kita listkan beberapa banyak impian pun kita boleh. Contoh kalau impian yang buat servis aircon, alright? Yang servis aircon ataupun yang nak pasang aircon. Okey, apa impian dia? Dia nak keluarga dia selesa, sejuk dan seronok bila duduk dalam rumah. Ni contoh dia. Impian dia, dia nak keluarga dia selesa, rasa sejuk, rasa seronok bila duduk dalam rumah. Dia nak anak dia yang umur 15 tahun ni seronok duduk dalam rumah sebab dia tak rasa panas. Kalau dia rasa panas, dia keluar. Dia tak nak stay dekat rumah. Ataupun dia nak keluar dengan kawan dia je. Nak pergi mall ataupun nak pergi jalan-jalan. Lagi best. Sebab dalam rumah dia rasa bahang gila, panas. So, listkan berapa banyak pun yang boleh kita kena listkan impian dia. Ataupun yang beli rumah. Macam contoh, mak bapak dia nak sangat anak dia beli rumah. Dia sebagai anak, nak tunaikan hajat mak bapak dia. Biasaannya macam tu lah. Okey. Nak ada rumah pertama. Ataupun nak ada rumah pertama ni sebab takut rumah sewa ni, kalau apa-apa nanti kena halau daripada tuan rumah. Sebab kontrak dah habis, dia boleh halau. Nak ada rumah sendiri. So, itu impian dia ataupun masalah dia.